Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Kisah seram kali ini aku nak ceritakan tentang lima orang lelaki yang pergi hiking dan salah satu seorang daripada hikers tersebut kena ganggu. Okay, video kali ini sangat creepy and boleh banyak juga pengajaran yang kita boleh belajar dalam video kali ni. So make sure korang tengok sampai habis. But before you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. Okay, so without further ado, let's get right into it. Okay, cerita kali ni dia macam ni. Nama aku Abu, nama rekaan. Kita orang waktu ni, kita orang berlima-lima plan nak pergi hiking. Sebab kita orang punya circle kita orang memang hikers kental. Kita orang memang suka pergi hiking. Okay, kita orang dah macam-macam gunung kita orang pergi hiking. Kat situ lah, kat sini lah. Dan kali ni kita orang pergi dekat hiking kali ni, gunung dia agak keras. Okay, aku tak nak mention lah nama gunung ni dekat mana. Tapi sebab takut boycott pula kan. So, tapi kali ni memang seram lah pengalaman aku. So, biasanya kita orang akan pergi hiking berlima, tetapi kali ni kita orang pergi berempat sahaja sebab seorang daripada kawan kami terpaksa cancel last minute. So, kita orang kesian lah dekat dia. So, kita pergi berempat tapi campur lagi seorang, which is kita orang punya tour guide. Kita orang punya guide. Maksudnya dia akan guide kita orang lah. Dia akan pimpin kita orang sampai ke puncak. So, total 5 orang lah basically. So, kita orang book betul-betul khas private punya session. Maknanya kita orang berempat campur dengan tour guide. Hiking tak ada orang lain. Maksudnya kita orang berlima je akan pergi hiking naik sampai ke puncak tu tanpa gangguan orang lain. Maksudnya orang lain tak ada time tu. Memang kita je ada dekat gunung tu. Sebab gunung tu dia macam ekstrim tau. Dia macam special punya ekstrim. Lepas tu kita orang bayar lebih lah untuk dapatkan private session tu. Kenapa kita orang buat macam tu? Sebab kita orang nak enjoy, menikmati cipta alam tanpa kita orang tak nak ada serabut sangat, ada ramai orang, tak nak. Kita orang nak enjoy solo, pergi nyaman, dalam keadaan tenang, tak bising. Kalau ramai orang nanti bising kan. Kita orang nak pergi dalam keadaan yang tenang. Lepas tu kita orang nak explore sendiri, nak nyaman lah, nak explore sendiri dan sebagainya lah. So kita orang berempat pun pergilah dengan tour guide kita orang. Boleh tahan struggle jugalah waktu kita orang naik tu. Dia punya structure tu boleh tahan kecundang lah, memang struggle juga. Penat juga lah kita orang panjat kan. Pergi panjat and finally sampai ke kemuncak. Bila sampai ke kemuncak memang cantik sangat view yang sangat indah. Kita orang pergi sampai ke kemuncak tu, kita orang pergi sampai waktu pagi tau. Waktu pagi kita orang sampai ke kemuncak tu, kita orang stay dekat kemuncak tu sampai waktu petang, sampai dah nak maghrib. Sebab kita orang nak solat, mandi dekat situ, camping, makan semua dekat atas kemuncak tu sambil enjoy view kan. Kita orang enjoy semua. Sampailah waktu petang. Waktu ni dah pukul 6 petang. So kita orang plan nak turun. Okay. So waktu kita orang nak turun bawah tu, kita orang punya tour guide dekat depan sekali lah nak turun. Aku dekat belakang sekali. Dekat belakang sekali sambil record. Okay. Sambil record. Tengah nak turun tu, tiba-tiba aku dengar suara perempuan panggil aku dari belakang. Dia macam panggil aku, Abu, pss, Abu. Macam tu. So aku pun pandang belakang macam, ya saya, kenapa? Bila aku jawab macam tu je, ya saya, kenapa? Dekat member-member aku yang depan aku dengan yang tour guide semua pandang belakang. Semua macam pandang aku pelik. Macam. Lepas tu aku pun macam, ya kenapa? Kenapa panggil? Lepas tu tak ada. Suara yang panggil aku tu hilang. Aku tak tahu siapa yang panggil aku tu. Lepas tu aku pandang balik depan, aku tengok semua tengok muka aku cuak. Diorang cakap, kenapa weh? Lepas tu aku cakap lah, tak, tadi ada perempuan panggil aku tadi tu. Tu yang aku menyahut tu. Lepas tu aku tengok muka tour guide, muka dah biru dah. Muka semua orang muka biru. Lepas tu diorang semua macam, weh, kau sedar tak kita je ada dekat gunung ni? Tak ada siapa-siapa.
Kita book private tau. Lepas tu ni, waktu ni baru aku teringat. Aku macam, ya tak ya juga kita book private, tak ada orang. Lepas tu tour guide tu muka dia dah biru. Muka dia cakap, weh, sebenarnya kau tak sepatutnya menyahut panggilan tadi. Sepatutnya kau ignore je. Sekarang ni pula waktu dah nak maghrib. Kau tak sepatut menyahut. Tempat ni bukan kita je ada. Ada juga penghuni lain. Lepas tu, bila aku dah dengar tu, aku pun macam cuak. Aku baru sedar yang aku dah buat kesilapan yang sangat besar. Lepas tu tour guide tu macam, tak apalah, kita turun cepat-cepat. So kita orang pun turun cepat-cepat. Lepas tu tour guide tu cakap, kalau dengar lagi ada orang panggil, jangan layan. So aku pun dengar cakap. So kita orang pun terus jalan. Waktu kita terus jalan tu, dekat tengah perjalanan tu aku dengar lagi ada orang panggil. Psst, psst. Abu. Tapi kali ni aku tak layan. Aku jalan straight. Waktu dah nak sampai tu aku dengar lagi. Kali ni dia nangis-nangis pula. Tolong aku, Abu. Tolonglah aku, Abu. Kenapa kau tak layan aku, Abu? Tapi aku ignore je. Sebab waktu ni memang aku meremang gila lah. Sebab cara dia menangis tu, seram weh. Cara dia mengilai tu seram gila. Tu aku jalan je. Proceed jalan. Lepas tu bila dah sampai kereta tu, aku tanya diorang, korang dengar tak tadi? Diorang semua cakap diorang tak dengar. Diorang tak dengar apa-apa. Aku ceritalah, aku dengar perempuan panggil aku lah, perempuan nangis-nangis lah. Lepas tu diorang bila dengar, diorang macam, serius lah. Gila lah kau ni kan. Lepas tu kita orang pun balik lah rumah. Bila sampai je rumah, aku terus mandi. Waktu malam, aku lepak kat luar rumah sambil isap rokok, minum kopi. Aku lepak depan rumah, isap rokok, minum kopi. Lepas tu aku perasan dekat sebelah bahagian rumah aku tu ada macam hutan sikit, macam pokok-pokok. Aku perasan dalam jarak 10 meter tu aku nampak ada macam perempuan tengah berdiri sebelah pokok. Dia pandang je aku macam ni. Muka dia hitam, rambut panjang sampai ke pinggang, baju putih kotor-kotor. Dia pandang, dia ni pokok, dia berdiri tu, dia macam mengintai dari pokok tau. Dia berdiri macam ni sambil dia pandang je aku. Aku bila tengok, aku mula-mula macam tak sure apa yang aku nampak tau. Tapi bila aku tenung betul-betul, aku tengok mata dia betul-betul tajam pandang aku, babe. Macam ni. Dia pandang aku tajam gila. Aku cepat-cepat masuk dalam rumah, aku terus kunci pintu. Pergi bilik, kunci bilik. Aku pasang ayat kursi kuat-kuat kat dalam bilik aku tu. Lepas tu aku tidur. Aku terus paksa diri aku untuk tidur. Bila aku tidur, esok harinya aku bangun. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa gangguan yang berlaku. Tapi aku cepat terus aku contact member-member aku yang pergi hiking tu. Aku bagi tahu, explain apa jadi. Lepas tu salah satu daripada member kita orang tu suruh kita orang pergi suruh aku jumpa ustaz. Jumpa ustaz yang dia kenal lah. Ustaz ni memang pakar lah babak ilmu hitam pula. Babak ilmu apa ni? Ilmu halus semua ni dia pakar lah. Dia pandai berubat kan. So aku pun pergilah jumpa dengan ustaz tu. Aku ceritalah dari A to Z apa jadi kan. Kita orang pergi hiking bla 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 bla. Lepas tu ustaz tu kata, okay, tak apa, kamu jangan risau. Sebenarnya benda tu dia nak kacau kamu sebab benda tu dia suka dekat kamu. Waktu pergi hiking tu, benda tu suka kamu. Dia macam jatuh cinta lah dengan aku. Kononnya macam tu kan. Lepas tu ustaz kata benda tu dia panggil kamu. Tapi bila kamu menyahut, bila dia panggil kamu dah menyahut, benda tu lagilah suka. Sebab aku layan dia kan, aku menyahut. So benda tu lagi suka. So benda tu pun ikut aku. Dia ikut aku sampai ke rumah. Dia ikut je aku sampai aku balik rumah. Lepas tu malam tadi tu dia tengok je aku dekat luar rumah dalam keadaan dia sebenarnya pandang aku. Dia pandang aku je bukan sebab dia nak marah aku ke, sebab dia nak bunuh aku ke apa ke. Dia pandang aku sebab dia ada crush dekat aku. Sebab dia cintakan aku. So dia pandang aku macam stalking stalk crush kan. Dia pandang aku lama-lama sebab dia suka aku. So malam tadi dia cuba nak masuk rumah. Tapi dia tak boleh nak masuk sebab rumah aku tu macam dipagar tau. And aku pula pasang Yasin, so dia tak boleh nak masuk. So malam tadi tu bila dia cuba nak masuk rumah aku tu tak boleh, dia terus give up.
Bila dia give up, dia terus pergi balik kat tempat asal dia and dah malas nak datang balik ke rumah aku sebab dia dah try banyak kali nak try masuk rumah aku, tak boleh. So dia give up. So ustaz tu kata, bila aku dengar macam tu aku pun rasa lega kan. Ustaz tu kata boleh je kalau kamu nak double check, nak make sure, boleh, kamu boleh baca ayat ni supaya make sure betul-betul rumah kamu tu dipagar elok-elok. So aku pun alhamdulillah sejak banyak dari tu tak ada lagi gangguan apa-apa, tapi aku still takkan boleh lupakan wajah yang aku nampak. Wajah perempuan tu dengan muka hitam yang hitam, betul-betul hitam lah. Mata merah. Ui, memang creepy gila lah. Oh, aku takkan boleh imagine apa jadi kalau malam tu, time aku tidur, dia masuk rumah aku. Aku tak boleh imagine apa akan jadi kalau malam tu aku tidur and dia masuk dalam bilik aku. And aku kena rogol ke dengan dia, kena hempap dengan dia ke apa ke kan. Wallahualam. So itulah video pada hari ini. So moral of the story, hati-hati kalau pergi dekat hutan ke apa ke, jaga adab. Janganlah pergi dekat hutan waktu-waktu yang tidak sesuai, seperti sebelum maghrib, waktu malam, waktu sebelum subuh. Janganlah, hati-hati. And kalau ada benda yang memanggil tu, jangan layan. Okay? So that's all for today. Thank you so much for watching, guys. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.